Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pengajar seni anda. Okey, apa khabar anak-anak tahun 5? Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat Dah bersedia? Okey, kali ini kita nak belajar pada unit yang terakhir. Tajuknya Bunga Kemboja Emas. Kita nak belajar mengenal craft tradisional, iaitu seni tekat. Menghasilkan tekat yang sebegini Ni contoh je lah, okey, yang cikgu hasilkan. Ni pun ada sebahagiannya cikgu minta tolong daripada isteri cikgu. Okey, dah bersedia? Jom kita belajar. Antara alatan dan bahan untuk kita menghasilkan tekat bermotifkan bunga kemboja. Okey, yang pertama kita sediakan dulu pensel untuk melakar. Okey, kad busa. Kalau tak ada kad busa, kita boleh gunakan kertas keras macam ni untuk kita hasilkan mempuluh. Kemudian gunting untuk motong, gam kuat dan juga bahan hiasan untuk kita buat hiasan. Kemudian benang, kalau boleh benang ni sama warna dengan kain baldu. Okey, ni kain baldu warna hitam. Ram, benang emas dan juga jarum. Okey, ada 2 jarum tu, cikgu pakai 1 je yang kecil. Dan akhir sekali buku teks sebagai panduan utama. Okey, itu sahaja. Langkah pertama, kita mulakan dengan melukis motif mempuluh pada kad busa. Kalau tak ada kad busa, kita boleh guna saja kertas keras macam cikgu ni. Okey, kita gunting dulu, dapatkan kertas yang bersaiz yang kecil tu, taklah besar sangat. Okey, gunakan teknik lipat dan gunting untuk kita dapatkan saiz bahagian kiri dan kanan tu supaya dia seimbang. Okey, kita kata dia ni macam kelopak bunga kemboja emas tu lah. Okey, ataupun motif mempuluh tadi. Okey, dapat 1 bahagian, kemudian kita nak buat lagi 5 bahagian ataupun 4 lagi untuk cukupkan 5. Okey, cikgu gunakan pembaris dan juga jangka lukis. Kalau tak ada pembaris dan jangka lukis, kamu boleh guna nutup balang ke, ataupun botol air ke, botol bekas makanan ke. Tak kisahlah apa saja bahan yang berbentuk bulat, kita boleh guna untuk kita jadikan dia bulatan. Okey, saiz diameter dia lebih kurang 10 cm. Okey, kemudian cikgu lukis. Sebab kita dah dapat motif yang pertama, jadi motif yang 2, 3, 4, 5 tu kita tiru saja. Okey, kat sini cikgu tak ukur cikgu main agak-agak je. Memandangkan cikgu ada kuasa agak-agak, jadi cikgu buat ikut kuasa cikgu je lah. Okey, kalau kata lukisan kamu tu tak sengit, tak balance, tak seimbang, padam, lukis semula. Alright, mudah je. Dah dapat. Okey, 5 motif mempuluh ataupun 5 kelopak bunga emas. Mudah je. Ambil gunting. Okey, kita keluarkan satu persatu. Satu pesanan daripada cikgu nak gunakan gunting ni, sila berhati-hati. Macam biasalah, kalau kamu tak mampu nak guna gunting, minta pertolongan daripada orang lain. Minta tolonglah daripada mak ke ayah ke. Alright, kemudian kita gunting macam biasa, ikut lukisan yang kita dah buat tu. Okey, dia punya perumah dia tu kita jangan buang. Yang tu kita boleh guna, jangan risau. Tengok macam mana cikgu buat nanti. Okey, yang penting kita dapatkan dulu dia punya motif mempuluh. Dah siap kita menggunting, kita pergi pada langkah yang ketiga. Kita nak tampal motif mempuluh ni pada kain baldu. Okey. Okey, perumah tadi kita guna semula, jangan buang. Okey, kita letak di atas kain baldu, kemudian kita ambil motif mempuluh, kita letak gam kuat kita letak gam kuat, kemudian kita tampal ikut perumah tu. Yang ni mudah sebab ukurannya taklah lari sangat. Jadi kita boleh dapat ukuran yang agak tepat. Mudah kan? Okey, dah siap tampal tu, kemudian kita tanggalkan perumah tadi. Perumah tu kita tak gam, kita cuma letak saja. Langkah yang keempat, kita ambil ram, kita nak pasangkan kain baldu ni pada ram. Langkah ni mudah saja. Ram tu dia ada 2 bahagian kan. Satu yang dalam, satu yang luar. Yang dalam tu kita masukkan di bahagian belakang, yang luar ni kita letak di luar. Kita kapit dia, kemudian kita kunci lah. Okey, pastikan kain baldu tu dalam keadaan yang tegang. Jangan kendur-kendur, tak boleh kendur kena tegang dan kuncilah ketat-ketat. Skru tu, jadi kita skrukan dia. Okey, langkah seterusnya kita ambil benang emas dan benang yang biasa tu, kita masukkan jarum pada benang yang biasa tu. Langkah ni dia agak sukar sikit, agak mencabar. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, kamu boleh perhatikan langkah macam mana kita memasukkan benang tu daripada belakang kain baldu. Okey, kemudian dia bawa ke depan. Kita tambat benang emas dengan benang biasa. Okey, kemudian kita ulang langkah yang sama di bahagian kiri dan kanan pada kita punya motif mempuluh tadi. Kamu nampak Okey, projek yang ni, bahagian ni bukan cikgu buat Kalau kamu tengok tangan tu, tangan orang lain tu. Tu bukan tangan cikgu.
Itu tangan isteri cikgu. Kami berkolaborasi, kita buat kerja sama-sama. Kali ni cikgu minta tolong isteri cikgu sebab dia pakar bahagian ni. Cikgu kurang pakar, jadi cikgu minta tolong dia. Alhamdulillah dia nak tolong. Terima kasih kepada Cikgu Ju. Okey, cikgu ulang semula langkah 5 dan 6 ni. Jahit benang biasa tu dari bawah ke atas mempuluh. Kemudian kamu silangkan benang emas di atas mempuluh. Kemudian kemaskannya dengan benang biasa pada kain baldu. Okey, cikgu dah ulang tu. Kemudian langkah yang ketujuh nanti, pastikan benang emas menutupi keseluruhan bahagian atas mempuluh dan benang biasa di bahagian bawah kain. Nak cantik kalau kita dapat benang biasa tu warnanya sama dengan kain baldu tadi. Yang last tu nanti, matikan jahitan di bawah kain dengan kemas dan gunting benang tu. Okey, mudah je kan? Okey, sedikit pengungsian daripada cikgu. Seni tekat antara seni warisan negara kita yang masih kekal terpelihara. Kita kata seni tekat ni sebagai salah satu craft tradisional lah. Seni tekat ni dikenali sebagai seni sulaman timbul atau suji timbul. Craft ni sangat terkenal di Kuala Kangsar, Perak. Okay, orang Perak dia tahulah ni. Kemudian tekat juga merupakan aksesori mewah dan dimiliki oleh golongan bangsawan. Kalau kata golongan bangsawan ni macam golongan ada-ada lah kan, orang kayangan lah, ataupun keluarga diraja pada zaman dahulu. Seni tekat lazim digunakan untuk istiadat dan upacara tertentu seperti perkahwinan, peminangan, kelahiran, berkatan dan khatam Al-Quran. Orang yang mahir menekat ini dipanggil penekat atau tukang tekat. Tekat ni terbahagi kepada dua. Ada satu tu tekat timbul benang emas dan satu lagi tekat gubah. Tekat benang emas ni menggunakan mempuluh disulam dengan benang emas macam yang kita sedang buat ni. Manakala tekat gubah tu dia motif dia disulam dengan benang berwarna-warni tanpa menggunakan mempuluh. Dan ada kalanya dihias dengan manik. Dia berbeza sikit lah. Ada beberapa alatan tekat tradisional lah. Contohnya macam geligin, benang emas, pisau, benang, kain dasar, mempuluh, gunting dan juga pemidang. Tapi yang ni kita tak pakai pemidang, kita pakai ram yang bulat ni. Secara asasnya tekat menggunakan dua jenis benang, iaitu benang emas atau benang perak yang dililit pada geligin. Kat sini tak ada geligin. Kemudian manakala benang biasa menggunakan jarum. Okey, macam itulah. Ini contoh je. Yang ni cikgu ambil base pada buku teks. Mudah untuk kita faham. Kebanyakan motif tekat dipengaruhi oleh alam sekeliling. Motif ni diilhamkan daripada flora dan fauna. Flora tu maksudnya tumbuh-tumbuhan lah. Fauna ni haiwan. Antara motif yang menjadi pilihan penekat biasanya bunga padi, bunga kekwa, bunga cepaka, bunga pecah lima, bunga melo dan rama-rama. Okey, kalau tengok karya ni macam dah nak siap. Sikit lagi cikgu tak adalah buat detail mana. Okey, ni pun dah nampak macam dah okey. Okey, kita selesaikan. Kita bahagian akhir tu kita matikan benang, kemudian kita potong. Mudah saja. Sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Ju yang tolong cikgu kali ni. Dah siap, kita keluarkan kain baldu daripada ram. Nampak tu mudah je. Langkah yang terakhir ni kita buat hiasan. Ini cikgu gunakan kain fat yang dipotong bentuk bunga tu, kemudian ada sikit manik atas dia. Macam tu, mudah saja. Lekat guna gam kuat. Makanya siaplah kita punya karya tekat bermotifkan bunga kemboja emas. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video ni daripada awal sehingga habis. Semoga video ni bermanfaat kepada kita semua. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.